Hello, what's up gang? Hari ni saya nak tunjuk dekat korang kereta MPV yang ramai rakyat Malaysia pakai. Korang nak tahu sebab apa rakyat Malaysia pakai? Jom saya tunjuk. Okay guys, macam yang korang nampak dekat sebelah saya ni, ini adalah Toyota Alphard CC 2.5. Okay, dia didatangi dengan body kit Modelista. Okay, macam yang korang tengok, lampu dia didatangi dengan daytime running light. Okay, dia ada 3 garis, nampak tak dia punya lampu. Macam yang korang tahu, kereta MPV ni didatangi dengan power sliding door di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okey, macam yang korang tengok bahagian dalaman dia, bahagian driver dia didatangi dengan multi-function steering. Dia ada cruise control, and paling best sekali korang tengok dekat bawah ni. Bawah ni dia boleh ada control untuk macam warm kalau duduk kalau korang rasa macam panas, macam sejuk ke, korang boleh adjust dekat sini sahaja. Okay, macam yang korang tengok, dia datangi dengan touchscreen infotainment system, masih berfungsi dengan baik. Korang tak perlu risau dah. Okay, yang lagi special ni, bahagian atas ni. Bahagian atas ni korang boleh nampak bahagian belakang. Ini paling best sekali untuk korang yang kaki dugong, suka dengan lagu kuat-kuat dalam kereta ni, memang sangat sesuai. Sebab apa ni? JBL punya bro, memang padu. Okey, macam seat belakang korang tengok ni, dia datangi dengan captain seat. Okey, captain seat, lepas dia full leather seat. Kalau korang duduk ke sini memang bapak syok gila. Sebab apa? Ni korang boleh adjust sahaja ikut keselesaan korang. Okey, kalau drive ke ataupun nak pergi travel ke, korang nak rehat-rehat, memang sangat syok lah duduk dekat sini. Okey, kereta ni saya memang recommend sangat untuk korang yang ada family besar, ada anak ke. Sebab apa ni? Special je dekat ni. Saya cakap, ni. Korang, kalau anak korang bosan ke apa, korang buka TV sahaja, confirm korang akan duduk diam sahaja. Lepas tu geng, korang akan dapat sekali dengan sunroof ni. Korang nak jalan KL, nak tengok KL waktu malam, korang buka sahaja ni, memang korang akan dapat vibe yang KL menjerit. Untuk bahagian belakang dia, kalau ni seat ni diturunkan memang dia nampak kecil, tapi kalau korang tarik seat belakang yang ketiga ni, korang akan dapat space yang sangat besar. Kalau contoh korang nak angkat barang, nak pindah barang ke, memang sangat sesuai untuk Toyota Alphard ini. Okey guys, harga untuk Toyota Alphard ni RM243,000. Bulanan dalam RM2,900 ikat loan 9 tahun untuk full loan ya. Okey, untuk korang yang berminat dengan Toyota Alphard ni, boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey korang, apa-apa korang boleh PM kita sekarang. Bye, Assalamualaikum.